Kalau kau rasa Israel cuma sibuk dengan perang di Gaza, kau silap. Ada tangan-tangan halus yang masuk senyap ke negara kita, tanpa senjata, tanpa seragam, tapi cukup licik untuk ambil maklumat, pecah belahkan masyarakat, dan lenyapkan sesiapa yang dianggap ancaman. Dan nama mereka, Mossad. Mossad bukan sekadar agensi perisikan. Ia adalah salah satu unit risikan paling ditakuti di dunia. Tapi persoalannya, apa kaitannya dengan Asia Tenggara? Dan lebih mengejutkan, adakah Malaysia pernah jadi sasaran mereka? Dalam video pagi ini, kita akan bongkar apa itu Mossad, sejauh mana mereka beroperasi, siapa pernah jadi mangsa mereka, dan benarkah Mossad pernah jalankan operasi rahsia di Malaysia? Bersedia untuk satu pendedahan yang mungkin buat anda tak pandang enteng lagi pada perang, psikologi dan taktik licik musuh. Kalau bangsa kita leka, musuh tak perlu masuk perang. Cukup mereka main di balik bayang. Mossad ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1949, setahun selepas negara Israel diwujudkan secara rasmi. Ia bukan sekadar agensi risikan biasa. Mossad menjadi tulang belakang operasi sulit Israel di luar negara. Nama penuhnya dalam bahasa Ibrani, Ha-Mossad Lemodin Uletafkidim Miyuhadim. Maksudnya, Institut untuk Perisikan dan Misi Khas. Mossad tidak beroperasi dalam negara Israel, itu kerja Shin Bet. Mossad pula beroperasi di luar negara, secara rahsia dan bebas daripada pengawasan awam mahupun parlimen. Mereka terkenal kerana melancarkan pembunuhan sasaran targeted assassination, menculik individu penting di negara luar, merancang sabotaj GITM operasi kotor, menyusup ke dalam kerajaan asing, media dan institusi pendidikan, menggunakan agensi luar atau warga tempatan sebagai ejen tidak rasmi. Antara operasi paling terkenal mereka ialah Operasi Entebbe 1976, serbuan udara menyelamatkan tebusan di Uganda, pembunuhan saintis Iran, culikan Adolf Eichmann penjenayah perang Nazi dari Argentina, Operasi Arts of God balas dendam terhadap kumpulan yang bunuh atlet Israel di Munich. Yang menakutkan, ramai bekas perisik negara lain kata, kalau Sia boleh manipulasi media, Mossad lebih senyap dan licik. Mereka bukan datang dengan pistol, tapi datang dengan rakan. Itulah Mossad. Bukan hanya cari maklumat, tapi boleh membunuh, menghapuskan dan menjatuhkan sesiapa sahaja, di mana sahaja, termasuk di Asia Tenggara. Mossad tak bergerak macam tentera. Mereka bergerak dalam senyap. Mereka tak pakai uniform, tak ada pangkat dan tak perlu kebenaran rasmi. Cara operasi mereka licik, halus dan sangat tersusun. Taktik utama Mossad di luar negara. Pertama, ejen dorman sleeper agents. Individu yang nampak biasa, pelajar, peniaga, pelancong. Mereka kumpul maklumat dalam jangka masa panjang. Dua, penggunaan orang tempatan sebagai ejen. Mossad sering rekrut warga tempatan sebagai kontak atau spy. Kadang-kadang tanpa orang itu sedar mereka digunakan. 3. Manipulasi dan media. Mereka cipta atau taja palsu untuk masuk ke negara sasaran. Media luar digunakan untuk pengaruh psikologi dan pecah belah masyarakat. 4. Penyamaran sebagai pelabur perniagaan. Ada ejen Mossad datang atas nama syarikat antarabangsa atau pelabur, tapi objektif sebenar mereka ialah akses maklumat sensitif negara. 5. Teknologi pengintipan canggih. Mossad antara yang pertama guna spyware macam Pegasus. Mereka mampu akses telefon, komputer dan sistem kerajaan tanpa dikesan. Jejak Mossad di Asia Tenggara, apa yang kita tahu? Walaupun tiada pengakuan rasmi, beberapa petunjuk kukuh menunjukkan Mossad pernah beroperasi di rantau ini. Thailand pernah jadi lokasi penyimpanan dokumen dan safe house Mossad semasa era Perang Dingin. Singapura ada kerjasama keselamatan secara tidak langsung. Israel bantu melatih tentera Singapura selepas merdeka. Indonesia, Mossad dipercayai terlibat dalam pemantauan gerakan Islamis menggunakan rangkaian pasport palsu. Malaysia, kita akan dedahkan sebentar lagi dalam bahagian 4, di mana ada kepentingan Israel. Di situ Mossad mungkin sudah lama masuk. Kadang kita rasa negara kita selamat, tapi mungkin sudah lama diperhati. Soalan paling besar, adakah Mossad pernah jalankan operasi di Malaysia? Jawapan paling mengejutkan, ya, dan ia terbongkar bukan sekadar teori, tapi disahkan oleh pihak polis sendiri.
Kes 2022 penculikan warga Palestin di Kuala Lumpur. Pada Oktober 2022, satu kes penculikan berlaku di tengah bandar Kuala Lumpur. Mangsa adalah seorang jurutera Palestin yang dipercayai mempunyai kepakaran dalam teknologi drone dan sistem keselamatan. Apa yang mengejutkan? Polis Malaysia sahkan penculikan ini dirancang oleh agensi risikan Israel Mossad. Ya, Mossad beroperasi di Malaysia dengan bantuan ejen tempatan rakyat Malaysia sendiri yang direkrut untuk menculik dan soal siasat mangsa. Butiran kes. Mangsa diculik oleh sekumpulan rakyat tempatan yang dibayar oleh ejen Mossad. Dia diikat dan disoal siasat di lokasi rahsia di KL. Mossad menggunakan panggilan video langsung untuk menyoal siasat mangsa dari luar negara. Tujuannya untuk korek rahsia berkaitan Hamas dan teknologi pertahanan Palestin. Bagaimana ia terbongkar? Polis berjaya mengesan lokasi tahanan. Serbuan dibuat dan beberapa rakyat tempatan ditangkap. Siasatan mendedahkan, mereka dilatih, dibayar oleh orang tengah Mossad. Ini bukan cerita konspirasi. Ini fakta yang disahkan sendiri oleh PDRM. Dan yang lebih menakutkan, jika mereka boleh culik orang di KL, siapa lagi yang sedang mereka perhati? Bila ejen luar boleh gerakkan rakyat tempatan untuk culik orang, kita patut risau bukan setakat tentang keselamatan negara, tapi juga kesetiaan sebahagian rakyat kita sendiri. Malaysia bukan negara perang. Kita bukan negara musuh yang hantar jet pejuang ke Israel. Tapi, kenapa Mossad sanggup masuk ke sini secara senyap? Jawapannya ringkas. Kerana Malaysia penting. Terlalu penting dalam naratif global menentang penjajahan Israel. Kenapa Malaysia jadi sasaran Mossad? Pertama, Malaysia anti-Israel secara terbuka. Tidak ada hubungan diplomatik. Rakyat Malaysia antara paling lantang bersuara tentang kekejaman Israel. Go aktivis dan penyelidik Malaysia sering bantu perjuangan Palestin. 2. Rakyat Malaysia aktif dalam Go, bantuan antarabangsa. Ramai sukarelawan Malaysia terlibat dengan misi Gaza dan Syria. Ada antara mereka yang dipantau oleh risikan luar. 3. Malaysia sebagai hub teknologi, pendidikan. Banyak pelajar dan tenaga pakar dari Palestin dan negara Islam belajar di sini. Mossad tahu, di sinilah ilmu dan maklumat berkumpul. 4. Laluan masuk dan transit yang strategik. Malaysia ada banyak laluan bebas visa. Menjadi tempat transit bagi pelarian politik, aktivis dan saintis negara Islam. Apa yang boleh berlaku jika kita leka? Data penting boleh dibocorkan tanpa kita sedar. Individu sasaran boleh hilang atau disabotaj secara senyap. Fitnah dalam media sosial boleh disebar dari dalam negara sendiri. Go tempatan boleh dijadikan alat pengintipan. Selepas tahu Mossad pernah masuk ke Malaysia, kita tak boleh lagi berpeluk tubuh. Ini bukan masa untuk rasa ini bukan masalah aku. Kalau bukan kita yang jaga negara ini, siapa lagi? Langkah pelindungan, kesedaran. Pertama, waspada tawaran pelik. Kalau tiba-tiba ada tawaran pekerjaan, projek, pelaburan luar biasa, siasat latar belakang pemberi. Jangan mudah percaya pada pelabur asing atau wakil go luar yang datang tanpa dokumen jelas. 2. Peka dengan pergerakan asing mencurigakan. Di universiti, di masjid atau komuniti, perhatikan siapa yang suka bertanya. Lebih-lebih tentang keselamatan, tentera atau isu dalam negara. 3. Jangan terjebak jadi alat. Kadang kita bantu orang luar tanpa sedar mereka ejen risikan. Contohnya, kutip maklumat, jadi pemandu, tolong soal siasat, atau bawa orang asing ke lokasi tertentu. 4. Lindungi Go, aktivis tempatan. Pastikan Go kita tidak disusup oleh agenda luar. Pastikan sumbangan kewangan dan maklumat dikawal selamat. 5. Sokong kesedaran nasional. Bantu sebarkan info tentang ancaman luar seperti Mossad. Galakkan pendidikan keselamatan digital. Pertahanan siber dan patriotisme dalam kalangan belia. Musuh paling bahaya ialah yang menyamar sebagai kawan. Kita bukan paranoid, tapi sejarah telah buktikan. Mossad bukan sahaja mampu menyerang negara musuh, malah negara neutral seperti kita pun tidak terkecuali. Dan mereka tak perlu bom. Cukup dengan seorang rakyat Malaysia yang hilang jati diri. Negara kita boleh tergadai dari dalam. Mossad tak perlukan jet pejuang untuk takluk negara. Cukup dengan seorang ejen, satu panggilan video dan kealpaan kita. Kita sering fikir Malaysia ini aman.
Tapi bila Mossad boleh beroperasi di Kuala Lumpur tanpa kita sedar, itu tanda bahawa musuh tak semestinya datang dari luar pagar. Kadang dia sudah dalam rumah kita sendiri. Ingat 3 perkara. Pertama, mereka bukan main-main. Mossad ada rekod membunuh, menculik dan memanipulasi, termasuk di tanah air orang lain. 2. Malaysia bukan pengecualian. Kita lantang bersuara untuk Palestin. Itu cukup untuk jadikan kita sasaran. 3. Kesedaran ialah pertahanan pertama. Kita tak perlu jadi paranoid, tapi kita tak boleh lalai. Kewaspadaan ialah separuh daripada kemenangan. Jangan tunggu sampai negara ini dijajah tanpa sebutir peluru. Bangkitlah jadi rakyat yang tahu, bukan hanya yang tengok dan lupa. Jika anda rasa video ini penting, bantu kongsi, bantu sedarkan yang lain. Like, subscribe dan komen. Apa pendapat anda tentang kehadiran Mossad di Asia Tenggara?